Ada yang jenis kain pak itu. Ada tak? Dia manja. Wah, nasi kan apa? Nampak? Kucing kita mari kita makan, mesti kucing dia mari kat kaki. Dia tengok, dia tahu tak kita makan nasi lemak ke kita makan sekeru? Tahu dah tak dia kita makan nasi lemak, sebab tu dia mari kat kaki. Nak, sebab tu kalau orang tengah welding ada kucing gigi gesek. Bah, welding sebab. Ada. Ada. Dia tahu dah tak boleh makan ke darah. Sebab tu dia pergi kat orang makan. Dia pun gesek-gesek kaki. Setengah kucing dia gesek kaki. Tanda dia nak minta nasi tu sikit ke dia nak pinjam pinggang? Nak minta nasi. Bang, tu bahasa dia. Ada kucing dia bunyi je. Bang, dia tak lari dekat, dia jauh sikit. Maknanya dia nak minta nasi ke nak ajak kita pergi petang? Mana kita tahu dah jawapan. Apa dia khabar? Mana kita boleh faham dah tuturang. Betul tak? Mana dia nak nasi sikit. Nah, ada yang jenis kain pak itu. Ada tak? Dia manja. Wah, nasi kan apa? Nampak? Dia minta piti ke dia nak pinjam rezek? Dua-dua tak dia nak nasi. Dah apa kita tak beri? Pasal kita tak reti bahasa. Betul tak? Mu faham dah benda bahasa dia. Dia kain, dia ngiar, dia keliling di kaki, dia nak tak sikit. Dia nak sikit pasal apa? Dia nak sikit pasal Tuhan kata dah kan depan surah Al-Baqarah. Wa min ma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada yang kami beri kepada mereka, mereka beri pula kepada makhluk yang lain. Nampak? Kucing dia nak suruh kita tafsir situ. Mana kita faham dah bahasa dia tak? Nak makanan. Kita tak beri sebab kita buat tak reti bahasa. Faham? Sepak nampak? Tengah makan kucing main bodoh tu. Bukan nak ambil kereta kacir sebuah. Apa salahnya dah mau makan nasi, ambil sikit nasi, nak buah ikan sikit, buah bawah. Bila buah dia makan ke, dia kata, alah takkan buah tani buah lapik sikit bawah. Ada dia kata gitu? Tak ada. Jadi kita ni samsing sangat, kedekut nak mampu. Bang, tak reti bahasa, lepas tu nak surga Allah, nak bidadari, manis mucung. Allah teh sikit tak bidah. Kalau orang yang bijak, kucing mari minta gitu, dia pergi ambil nasi lain, sepinggang, ambil nasi, ambil ikan sekor kau. Mana tahu murah rezeki dia akan datang, mana tahu panjang umur. Beri sepinggang. Bawah berapa kira? Kira-kira sia setengah bayar. Pak Nabi kata sia setengah kalau sedekah tak jadi sia setengah, berlipat kali ganda. Orang yang pandai main saham. Tengah makan kepuk dah dalam supik tu kan, kepuk supik tu. Hak goreng dah kan dia ada 10 keping 8 keping tak. Dah kalau kucing minta bias keping. Dah makan ni seorang, tengok. Serbang atas kepala ni. Pakai serbang ketekuk mampu pergi.